Soalan yang saya rasa susah nak jawab. Saya pun tak tahu. Apa ni yang kita tahu buasir ni biasa. Hmm. Hampir I think kalau ikut kepada statistik saya rasa hampir 70% apa ni orang dewasa Ya. ada masalah buasir. Secara kasarnya buasir ada dua jenis lah. Dua kumpulan. Satu kita panggil internal hemorrhoid atau buasir dalam, ataupun yang kedua external hemorrhoid, maksudnya buasir di luar. Selamat sejahtera kepada semua pendengar. Selamat datang ke podcast Apa Kes yang dibawa khas oleh Hospital Pakar UMNO. Dalam podcast ini kita berbeza sikit daripada podcast lain di mana kita membincangkan kesihatan yang jujur, berdekatan dengan fakta dan juga realiti kehidupan seharian kita. Bukan saja bersama dengan saya, tapi bersama doktor-doktor dan pakar-pakar yang bukan saja berpengalaman tapi sangat berpengetahuan. Hari ini kita akan membincangkan satu topik yang boleh dikatakan stigma. Bila seseorang pesakit bercakap dengan topik ini, and mereka tidak suka berbincang pasal topik ini secara terbuka, iaitu topik buasir yang memudaratkan banyak pesakit-pesakit, tapi mereka lebih rela go through dalam diam. Buasir. Nantikan, stay tune. Podcast, jom sama-sama. Podcast Anur penuh makna. Kasih dan ilmu kita sebarkan untuk semua insan. Hakikatnya, buasir bukan saja satu penyakit yang pelik. Dia bukan satu penyakit yang baru, dah lama telah berada. Tapi bila seorang sebut pasal buasir disebabkan di mana ia berlaku, banyakkan pesakit lebih rela diam dan membawa kepada doktor secara terus. Mereka jarang berbincang dengan keluarga mereka, dengan spouse mereka, dengan kawan-kawan mereka pasal penyakit ini jika dibandingkan dengan penyakit yang lain. Kadang-kadang bila ditangguhkan, ia membawa kepada keadaan-keadaan yang lebih serius, mana kalau pada peringkat awal kita boleh menyelesaikan masalah itu dengan lebih mudah jika dibandingkan dengan ditangguhkan. Untuk membantu kita memahami dan mendalami topik ini dengan lebih lanjut, bersama dengan saya, seorang pakar yang sangat-sangat popular dan sangat-sangat baik, pakar bedah am dan juga kolorektal Hospital Pakar UMNO, Dr. Mr. Zailani. Terima kasih kerana bersama dengan kita, Dr. Zailani. Sama-sama. Ya, untuk pendengar-pendengar kita yang bersama dengan siri yang ke-6, boleh tak doktor tolong kenalkan diri sikit, doktor, dengan juga pengalaman sebagai seorang pakar bedah am juga pakar kolorektal. Okey, terima kasih Dr. Prashan untuk bersama saya hari ini bercakap pasal buasir, ataupun dalam bahasa medikal kita panggil hemorrhoid lah. Ya, betul. Buasir. Okey. Sebelum tu saya nak kenalkan diri saya sedikit. Nama saya Dr. Muhammad Zailani bin Mat Hassan. Saya berasal daripada Kota Baru, Kelantan. Saya mendapat pendidikan medik lah, buat medik di University of Adelaide, South Australia. Dan saya graduate tahun 1996. Wow. And then selepas tu saya buat Masters of Surgery daripada di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, habis pada tahun 2005. Selepas tu saya bekerja di hospital HTA. Masa tu saya buat saya join Faculty of Medicine UIA di Kuantan selama lebih kurang 7 tahun. Then pada masa yang sama saya saya sambung lagi belajar untuk kolorektal, pembedahan kolorektal selama 3 tahun lagi di Malaysia dan juga di luar negeri lah. Saya buat di Sri Lanka, University of Kelaniya Sri Lanka, and then University of UCLA di USA lah. Wow. So
Saya punya kepakaran lebih kepada satu pakar bedah am dan juga colorectal, pembedahan colorectal yang bila kita cakap pasal colorectal ni dia melibatkan pelbagai penyakit yang melibatkan kolon dan rektum, termasuklah buasir lah. Okey. So dalam saya punya sub kepakaran ni memang saya banyak jumpa pesakit-pesakit yang ada masalah buasir, masalah kanser usus besar, ataupun masalah lain seperti fissure ataupun fistula dan sebagainya. Betul. Sangat terima kasih kerana sudi bersama kami sekali lagi Dr. Zailani. Dan seperti biasa saya kena tanya soalan ini ke semua tetamu-tetamu saya. Kenapa pilih bedah am dan seterusnya kenapa pilih colorectal? So secara peribadinya memang saya Berminat untuk potong orang. saya tak adalah macam daripada dulu nak jadi doktor, tak adalah. Saya rasa macam lebih kepada nasib lah saya sebut. Okey. So saya just belajar, bila dapat peluang untuk buat perubatan saya masuk je, and then bila dapat peluang belajar belajar perubatan, saya habiskan first undergrad dululah, and then saya bekerja, and then daripada situ saya saya tahu saya mendorong lebih kepada pembedahan. And then selepas saya buat pembedahan, saya rasa saya perlu lagi belajar untuk lebih mendalami sesuatu kepakaran yang saya rasa lebih lagi dekat dengan pesakit, dan banyak kita panggil banyak peluang untuk saya tolong pesakit lah. So bila doktor start bedah tu doktor rasa macam So- dapat calling daripada sana. So bila saya bedah tu saya rasa sebab masa tu banyak kes-kes macam kanser usus, Okey. masalah buasir. Saya ingat saya nak lagi dalam bidang colorectal lah. Wow, So tu yang saya interesting. cakap lebih kepada subspecialty dalam bidang colorectal. Kalau tak jadi doktor, apa lagi pilihan option yang dulu doktor ada selain jadi doktor? Saya pun tak tahulah nak jadi apa. Sebab mungkin jadi engineer, mungkin jadi pensyarah. Pasti nak bekerja dengan tangan, Yes, saya rasa lebih kepada hands on. hands on, yes. Hands on. So, berkenaan dengan topik kita dan juga kita bercakap dengan topik ni pada bulan yang sangat mulia ni, bulan Ramadan. So saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan Ramadan Al-Karim kepada pendengar kita yang beragama Muslim. Doktor, kenapa topik ni selalu dianggap sebagai topik sensitif dan kenapa jarang dia dibincang secara terbuka? Soalan yang saya rasa susah nak jawab. Saya pun tak tahu. Apa ni yang kita tahu, buasir ni biasa. Hampir, I think kalau ikut kepada statistik, saya rasa hampir 70% orang dewasa ada masalah buasir. Wow, And 70%. 70%. And then cuma kadang-kadang macam cakap tadi, kadang-kadang orang tak nak discuss. Orang tak nak share benda ni, kadang-kadang orang takut, and then kadang-kadang orang bila dengar macam-macam pasal buasir kan. Oh yes. Kalau macam buasir ni kalau kena operation memang sakit sampai tak boleh duduk, tak boleh nak buang yang besar, sampai sakit berbulan-bulan apa semua. So kadang-kadang pesakit macam dia prefer tak nak pergi hospital. Walaupun benda ni macam biasa, tapi and then kita kena tahu sebab spektrum penyakit buasir ni bermacam-macam. Ada yang macam pendarahan sekali sebulan, ada yang pendarahan 3 bulan sekali, ada pendarahan macam setahun sekali. Tapi ada juga yang sampai pendarahan sampai setiap hari. Ada sampai pendarahan sampai memerlukan transfusion. Wow. Blood transfusion pun ada. Ada yang sampai sakit tu Sampai begitu terus sekali ya. sampai tak boleh duduk, ada juga. So tentu yang bermacam-macam level. Selain pendarahan, apa lagi simptom-simptom yang mungkin dikaitkan dengan buasir? Okey. Simptom yang paling utama adalah pendarahan lah. So maksudnya bila pesakit buang air besar dia darah.
Okay. And then kebanyakannya buasir yang peringkat awal, dia tak akan sakit pada peringkat awal. Dia ajak darah je. Sebab tu kadang-kadang pesakit ni dia macam tunggu lambat baru datang hospital. Sebab biasalah kadang-kadang kalau orang kita ni kalau tak sakit, selagi tak sakit, dia tak datang hospital. Dia kata mungkin darah sekali-sekala, bila najis keras sikit dia darah, lepas tu dia tak datang hospital. Sampailah kadang-kadang pesakit tu sakit. Iaitu kita panggil Mereka selalu abaikan tanda-tanda awal. yes. So selain pada yang awal tadi pendarahan ataupun kita panggil tak sakit, painless bleeding. Yang kedua, dia rasa tak selesa selepas dia buang air besar, terutamanya kalau najis tu keras. Okay. Maksudnya dia punya najis tu dia punya anus tu dah bengkak sikit. Okay. So ni kita panggil thrombus hemorrhoid. Selalu darah sumbat maksudnya. Betul. So tu yang simptom yang kedua. Simptom yang ketiga memang dia nampak buasir tu, ketulan buasir tu terkeluar, tak boleh nak masuk. Yang tu kita panggil non-reducible prolapse hemorrhoid ataupun stage 4 lah. Stage 4. Okay, stage 4. Cakap dengan stages ataupun klasifikasi. Boleh doktor untuk pendengar kita yang kurang jelas, boleh tolong terangkan sikit tentang internal ataupun buasir dalaman dengan external buasir luaran sikit. Okay. Secara kasarnya buasir ada dua jenis lah. Dua kumpulan. Satu kita panggil internal hemorrhoid atau buasir dalam, ataupun yang kedua external hemorrhoid, maksudnya buasir di luar. Okey, buasir di dalam ni bermaksud dia bermula daripada dalam. Kalau ikut bahasa medikal kita panggil above dentate line. Yes. So dentate line yang menentukan adalah buasir, adakah buasir itu dalam ataupun luar. And then internal hemorrhoid ni dia ada empat kategori ataupun 4 stage. Stage yang pertama, stage 1, dia punya simptom dia bleeding, pendarahan. Tak sakit, painless. Stage yang kedua, bila biasanya kita tak boleh nak bezakan sama ada stage 2 atau stage 3 sebab memang kita tak sedar pun kadang kita ada stage 2. Stage 2 maksudnya bila kita buang air besar, buasir itu terkeluar tapi dia masuk sendiri ke dalam. Boleh dimasuk. Dia memang automatic, spontaneous. Itu stage 2. Kalau stage 3, buasir tu keluar semasa kita buang air besar tapi kita kena tolak. Pakai tangan. Maksudnya kita kena reduce. Sendiri kena tolak. Kita kena tolak. Itu stage 3. Yang kedua dia masuk sendiri. Betul. Okay. Stage 4 memang dah dekat luar lah. Okay. Itu stage itu kita panggil prolapse hemorrhoid. Kebanyakan mereka datang masa mungkin pada stage 3-4 lah. Kebanyakannya. Ataupun kadang-kadang kalau stage 2. And then ini kita kena tahu ini berbeza dengan external hemorrhoid. Internal kan, kalau untuk stage 1, 2, 3, 4 tu adalah apply kepada stage internal hemorrhoid. External hemorrhoid ni lain sikit sebab dia memang buasir tu berasal daripada luar. Dia biasanya kita jumpa di kalangan perempuan yang selepas bersalin. Biasanya dia banyak external hemorrhoid. Ataupun kadang-kadang pesakit yang pregnant yang selalu masalah buang air besar yang susah, dia akan ada external hemorrhoid. Ataupun kadang-kadang setengah-setengah pesakit dia ada dua-dua. Ada internal hemorrhoid dan external hemorrhoid sekali. So kita kena beza melalui pemeriksaan lanjut kita boleh tahulah adakah ini internal ataupun external. Sebab rawatannya lain sikit. So ada golongan yang lebih berisiko untuk mendapat buasir lah doktor kalau ikutkan. Dan tengok jenis mana yang dia dapat buasir dalaman dengan buasir luaran. Okey. Kebiasaan yang kita jumpa adalah internal hemorrhoid lah. Internal hemorrhoid yang kadang-kadang dapat stage 4. Dia kadang-kadang sama juga, dia dekat luar juga. Okey. Dari segi kebanyakan pesakit, kategorinya adalah biasanya kita panggil golongan dalam 20-an hingga 50-an. And then biasanya slightly tinggi sikit di kalangan lelaki berbanding dengan perempuan. Tetapi kalau external hemorrhoid, dia ada golongan-golongan tertentu. Macam golongan yang pregnant, golongan lepas bersalin, ataupun kadang-kadang pesakit yang ada masalah lain. Contoh masalah masalah hati. Yang ada masalah ascites ataupun masalah cirrhosis.
dia boleh dapat external hemorrhoid. Dia ada faktor-faktor lain yang menyumbang kepada Betul. bosir. Ataupun kadang-kadang kita panggil external hemorrhoid ni macam secondary hemorrhoid. Okay. So kita tahu yang bosir ni sangat berkait rapat dengan gaya hidup, tabiat pemakanan dan juga cara-cara pesakit tersebut membuang air besar. So datang kepada itu, bulan puasa ni, adakah bila tabiat pemakanan mereka berubah, ada yang kurang minum air, adakah itu menyumbang kepada bosir, doktor? Betul? Kalau ikut kepada statistik, yang saya punya statistik lah, kebanyakan pesakit yang kebanyakan kes-kes hemorrhoid ni ataupun buasir ni dia meningkat pada musim bulan puasa. Oh, okay. So mungkin faktor-faktor lifestyle lah, kita cakap macam kurang minum air, makan pun biasanya kita lebih kepada macam makanan spicy, makanan yang banyak yang berempah apa semua, itu mendorong kepada makanan tambah sedap masa bulan puasa. Betul. So itu mendorong kepada masalah buasir. Selain daripada tu macam kita punya lifestyle, macam kita kita suka meneran semasa buang air besar, kadang-kadang kita paksa untuk buang air besar. Yang itu pun boleh menyebabkan buasir itu terjadi. Ya, saya ada membaca dalam majalah kesihatan. Boleh doktor terangkan sikit tentang beberapa I would say mini mitos pasal buasir ni. Tandas, cangkung atau duduk? Okey, ini isu memang kita panggil kontroversi. Okey. Setengah pendapat cakap baik tandas yang duduk. Okey, sebab kalau kita duduk, kita punya apa ni? Bawah sana. Bawah tu punggung kita ada support. Yeah. So bila kita push pun dia at least kita punya rectum tu tak turun sangat. Okey, yang tu satu. Tetapi kalau kita duduk, kita pakai tandas yang duduk, kita punya position rectum tu tak betul-betul terbuka. Okay. Sebab dia ada satu sling, dipanggil puborectalis sling tu, dia tak betul-betul straight kalau kita duduk. Okay. So kalau kita cangkung, position untuk sling tu macam relax. So itu adalah sesuai untuk kita buang air besar sebenarnya. Tapi bila kita cangkung, pressure tu terus menjurus kepada anus ataupun rectum, yang itu mendorong kepada masalah buasir. So boleh dikatakan ada banyak faktor yang menyumbang kepada risiko mana kita boleh dapat buasir. Betul. Saya rasa dari segi tandas mungkin bukan memain peranan utama. Tapi yang penting kita punya lifestyle. Contohnya macam satu, pastikan najis tak keras. Kita minum banyak air, kita makan fiber apa semua. Dan kita jangan paksa. Sebab setengah-setengah orang dia cakap setiap hari kena buang. Yang tu masalah. Some of them feel like dia kena hari-hari membuang air besar. Sepatutnya tak. Sepatutnya kita punya tabiat buang air besar ni adalah very individu. Setengah orang buang setiap hari, setengah orang buang 2 kali sehari. Dan itu adalah normal untuk dia. Yes, setengah orang buang 2 hari sekali. Tetapi kita expect kalau normal person kena buang air besar sekurang-kurangnya setiap 2.7 hari. Maknanya sebelum 3 hari lah. Saya kena tanya soalan ni. Okey. Cuci atau lap? Okay. Cuci atau lap ni saya rasa kalau ikut Malay punya ni memang kita cuci lah. Indian also. Saya rasa tak ada masalah. Even setengah-setengah orang dia tak boleh nak cuci. Okey, yang tu atas individu. Tapi saya nasihatkan kalau yang nak cuci jangan over. Jangan eksesif sangat, especially jangan pakai banyak sangat sabun. Sebab sabun ni ataupun yang sup ni boleh menyebabkan kita punya normal flora around dekat anus tu akan hilang. Maksudnya bakteria-bakteria yang kita perlukan. Bakteria-bakteria yang perlu ada kat situ hilang. So itu akan mengganggu kita punya normal kita panggil fisiologi. So kalau nak wipe pun saya rasa tak ada masalah. Tapi pastikan jangan guna alkohol. Alkohol base.
Alcohol based lah. Jangan. Sebab itu pun sekali lagi akan mengganggu juga kita Kita punya punya normal flora. Okay. Okey. Cakap dengan Bose pasal bulan puasa ni. Apa kesilapan yang doktor tengok sakit-sakit buat masa nak sahur ke, masa nak berbuka, selain daripada yang kurang air dan tak cukup fiber. Apa lagi kesilapan yang mereka buat biasanya yang menyumbang kepada Bose ni, doktor? Saya rasa yang dua faktor utama adalah air. Memang perlu kita banyak air. Sebab and then masalah bulan puasa memang kita tak boleh minum air lah. Basically maksudnya kalau contoh kita bersahur mungkin paling tinggi kita boleh dapat minum 2 gelas air. And then pada berbuka kita minum 2 gelas air. Itu baru 4 gelas. Okay. So kita punya minimum requirement at least 8 gelas. So saya nasihatkan pada waktu malam selepas kita berbuka tu minum banyak air. Waktu yang lepas berbuka tu. Betul. Mungkin masa kita solat tarawih apa semua, cuba betul. bawa air. Bawa air pergi solat tarawih apa semua sebab kita perlukan banyak air. Yang tu je yang akan membantu kita mengurangkan risiko untuk terdapat buasir. And then pada masa yang sama minum ataupun makan makan banyak buah. Buah-buahan ataupun sayur-sayuran macam-macam. Especially yang macam buah-buahan dari zaman Nabi dia diusulkan. Yes. Banyak fiber. Banyak fiber. Even kalau macam setengah-setengah macam kurma, itu kurma tu macam fiber tinggi. So memang berkat lah bila cakap banyak makan buah, banyakkan fiber, banyakkan kurma. Okay. Kalau seseorang tu ada Bose yang berdarah, sama lagi berpuasa ke? Dan juga mereka yang menggunakan ubat yang dimasukkan dari bahagian bawah dan juga krim. Okay. Banyak mereka boleh doktor terangkan batal ke tak puasa tu? Sedikit sebanyak tentang. Okay. Kalau dari segi pendarahan lah. Kalau disebabkan buasir itu tidak membatalkan puasa. Itu satu. Kita kena faham. Yang kedua, kalaulah kita perlu masukkan ubat. Yang tu pun tidak membatalkan puasa sebab bukan untuk tujuan lain. Memang tujuannya untuk merawat. Betul. Itu tak ada masalah. Okay. Dan rutin ideal masa macam doktor cakap tadi minum air dan juga boleh terangkan sikit lebih best rutinnya ataupun rutin yang doktor ikut. Mungkin ada orang nak ikut bersama. Saya rasa kalau di musim bulan puasa ni kalau boleh minum air tu air kosong. Tak perlu air, especially cuba elakkan minuman yang ada kafein. Macam kopi, Nescafe, Milo ke, itu akan mengganggu. Akan mengganggu kita punya usus, akan mengganggu kita punya sistem air dalam badan. So yang paling senang air kosong. Ataupun kalau nak air jus, bolehlah jus yang betul-betul jus. Maksudnya jus yang kita buat sendiri, bukan jus yang ada. Jus yang besar lah. Yes. Not processed juice. Not processed juice. Okay. So, thank you doktor. Kita dah sampai ke penamat bahagian pertama. Okay. Kita akan mengambil short break. Baik. Dan bagi masa dan juga kita akan kembali selepas ini. Pastikan anda masih bersama dengan kami dalam podcast Apa Kes yang dibawa khas oleh Hospital Pakar UMNO. Terima kasih kerana masih sudi bersama dengan kami dalam podcast Apa Kes yang dibawa khas oleh Hospital Pakar UMNO. Sekali lagi terima kasih bersama dengan kami Dr. Zailani, pakar bedah am dan kolorektal, dan kita sedang bercakap dengan pasal topik yang saya rasa kita boleh lebih memberi pengetahuan kepada pengadar kita bila kita cakap pasal topik iaitu buasir. Tadi kita bercakap tentang risiko-risiko, simptom-simptom dan juga amalan-amalan dan tabiat-tabiat yang boleh kita lakukan masa bulan puasa ni, Dr. Zailani. Apakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh pesakit-pesakit atau mereka yang telah ada buasir? Apa mereka boleh buat untuk supaya keadaan itu tak jadi lagi teruk? Okey. Yang pertama kita kena pastikan ia adalah buasir. Yang tu yang penting. Sebab tadi kita cakap pasal simptom kan. Yeah, simptom macam pendarahan, macam rasa sakit. Dia bukan sahaja buasir. Biasanya saya senang saya divide simptom itu kepada 3 kategori. Okey.
80% orang yang datang dengan pendarahan pada buang yang besar ni adalah buasir. 80%. 10% lagi adalah kanser. Wow. 10% lagi adalah benda-benda yang lain. Contoh macam anal polyp ataupun colorectal polyp, ataupun radang pada usus, ataupun fistula, ataupun anal fissure. So kita kena pastikan ianya adalah buasir sebab rawatan setiap kategori ni lain. Contoh macam buasir rawatan dia lain. Kanser lagilah lain. Lagi panjang cerita. Yang kedua, macam pendarahan ke ataupun radang usus ke, jangkitan ke apa semua tu lain rawatannya. So kita pastikan ianya adalah buasir. So pesakit yang ada masalah buasir ataupun kita anggap buasir, pergi jumpa doktor, doktor buat cek dulu. Kita buat ujian, biasanya saya akan buat ujian kolonoskopi untuk pastikan ianya adalah buasir. Sebab bagi saya kalau buasir ni rawatannya biasanya saya bagi option dekat pada pesakit. Sebab dia bukan jenis kanser dan dia tak akan jadi kanser. Sebab setengah orang cakap buasir akan jadi kanser. Tak. Buasir adalah buasir. And then rawatannya pelbagai bergantung kepada simptom, bergantung kepada tahap dan sebagainya. So kalaulah confirm buasir, saya akan bincang dengan pesakit apa rawatan seterusnya. Sebab mungkin pesakit kata dia tak kisah dengan pendarahan setahun sekali, kata okay, fine. So ambil ubat. And then kadang-kadang kita dah pastikan dia jangan bagi sembelit, jangan paksa buang yang besar, itu je cukup. Tapi kalau macam dia datang dengan dah stage 3 ataupun stage 4, ataupun pesakit yang datang dengan keadaan di mana darah tak cukup, terpaksa tambah darah. Biasanya saya akan nasihatkan, okay, kalau kes ni saya nasihatkan kita buat operation. Okay, sebab itu je akan boleh membantu pesakit dari segi kurang pendarahan, tak perlu ada komplikasi lain macam sakit ke ataupun kadang-kadang sakit sampai tak boleh duduk sampai berminggu-minggu apa semua. So yang tu saya nasihatkan kita buat sesuatu. Maksudnya kita buat pembedahan. So suggestion doktor apa yang saya boleh dapat, bila ada pendarahan, bila ada sakit, benda paling baik yang kita boleh buat adalah jumpa dan dapatkan konsultasi daripada doktor yang berkaitan. Dan dia punya rawatan mengikut dia punya grading lah, dia punya tahap mana. Okay. So pesakit masih ada option untuk rawatan lagi. Okay. Apakah selain ubat dan juga kolonoskopi, lepas habis rawatan, apa pesakit boleh buat untuk bagi menambah baikkan keadaan mereka dan mengelakkan dia berlaku? Boleh bagi tips yang doktor bagi tahu patient. Okay, biasanya sebab kita tahu buasir ni adalah masalah kita punya gaya hidup. So memang kita kena ubah lifestyle. Itu saja. Minum banyak air, at least 1.5 ataupun 2 liter sehari. Biasanya kita nasihatkan air kosong lah. Tak perlu macam air. And then cuba elakkan kafein. Kafein ni memang banyak masalah. Kadang-kadang dia menyebabkan najis terjadi keras. Kadang-kadang menyebabkan kita akan jadi rasa kembung. Kadang-kadang kita rasa macam nak buang air besar tapi tak boleh. So tu yang masalah kepada kafein. Elakkan kafein, banyakkan minum air, banyakkan makan buah, banyakkan makan sayur, and then satu lagi last, jangan paksa. Buang air besar adalah sesuatu yang natural. Jangan paksa. Jangan pagi-pagi kena paksa, tak. Sebab biasanya kita nasihatkan kalau boleh masa kat dalam toilet untuk buang air besar tu limit kepada kurang daripada 10 minit. Jangan sampai setengah jam nak duduk kat situ, nak paksa, nak tunggu supaya dia datang. Tak. Ini kepada mereka yang suka membawa office ke dalam toilet. So cuba elakkan benda tu. Kalau boleh, bila rasa nak buang, terus pergi toilet, buang, dah habis. Cukup. Tak perlu nak pergi dah sana, duduk, termenung apa semua, nak paksa, nak buat apa-apa supaya dia datang. So, biar dia datang dengan semula jadi dan juga let it go semula jadi. Sebab kalau kita minum cukup air, kita makan cukup fiber, benda tu akan datang semula jadi. Natural. Dan juga kalau boleh bila ada masalah, kita boleh
berbincang dengan topik ni lagi terbuka. Jangan simpan sampai lama baru nak pergi jumpa doktor bila keadaan tu dah teruk baru nak pergi jumpa doktor. Betul doktor? Betul. So, sebelum kita mengakhiri daripada pengalaman doktor, pernah tak doktor jumpa dan benda tu nampak macam boseh tapi sebenarnya ada benda yang lagi teruk? Ataupun ada kisah menarik yang doktor boleh share? Ada? Ada. Saya pernah ada satu pesakit saya tu. Dia dah saya rasa dalam 60 lebih kot. Okay. 60 lebih. Masa tu dia nak pergi haji. Okay. Dia nak pergi haji and then dia kata dia dah ada masalah buangan pendarahan semasa buang yang besar. Dah hampir 6 bulan sebelum nak pergi haji tu. Okay. Dia pergi jumpa doktor biasa dekat klinik, doktor tak tengok pun apa yang dia cakap memang ada pendarahan lah. So doktor tu bagi ubat buasir. Dia makan ubat tu sebulan, pendarahan makin teruk. Okay. Pergi jumpa doktor seorang lagi, sama juga, doktor cakap ni buasir ni. Dia tak cek apa-apa, dia tak rujuk untuk pemeriksaan lanjut. Hampir 6 bulan barulah pesakit datang klinik untuk pemeriksaan lanjut. Bila kita cek memang dia ada kanser. Oh my god. Dia ada kanser. Sebabnya simptom memang sama. Pendarahan, kadang-kadang kita boleh beza. Adakah ini pendarahan buasir ataupun pendarahan daripada kanser. Kadang-kadang, tapi tak semua. Sebagai contoh, kalau pendarahan semasa buang air pendarahan kanser, biasanya najis tu akan atas permukaan najis. Okey, maknanya kita nampak bila nampak najis, darah tu adalah atas najis. Okey. Tetapi kalau buasir, biasanya darah tu selepas najis. Maksudnya bila kita dah buang, najis dah turun masuk dalam mangkuk tandas, barulah darah tu menitik. Itu biasanya buasir. Tapi tak semestinya. So that's why apa-apa memang kena check. Sebab yang macam pakcik tadi tu, bila kita cek, dia punya ketumbuhan dia adalah dalam 5 cm daripada anus. Oh. So 5 cm memang dekat-dekat dengan buasir. Sebab buasir dalam level dalam 3 cm. So dia punya ketumbuhan 5 cm daripada anus, 2 cm ke atas je. So dia punya simptom sama macam buasir. So end up pakcik tu tak jadi pergi buat haji, terpaksa buat operation. Dan dia terpaksa buat operation di mana dia kena pakai stoma bag. Oh. Secara kekal. So, Secara kekal. Seumur hidup. So memang kesianlah dia. So saya harap pendengar-pendengar kita mengambil take home message. Salah satunya adalah bila ada pendarahan, bila ada sakit, dapatkan rawatan yang sewajarnya dan juga jangan lupa untuk mendapatkan rawatan daripada doktor pakar bila diperlukan. Sebelum kita menutup, apakah nasihat Dr. Zailani kepada pendengar kita? Apakah take home message? Dan juga untuk special untuk bulan puasa ni, ada apa-apa nasihat tak Dr. Zailani? Okey, yang pertama, sebab puasa ni memang biasa. Ya. Okey. So yang pertama, pastikan kita minum banyak air. Sekurang-kurangnya 1.5 liter sehari, air kosong. Banyakkan makan sayur, banyakkan makan buah, and then kita perlu juga melakukan aktiviti fizikal. Contohnya macam jogging ataupun brisk walking. Yang itu pun bagus untuk kesihatan usus. Terutamanya kalau ada masalah sembelit ke, dengan kita melakukan aktiviti bersukan ataupun physical activity ni, ia boleh membantu dari segi masalah sembelit. So selain daripada tu, kalaulah yang ada masalah pendarahan semasa buang yang besar, datang cek. Sebab kita tak tahu adakah itu kanser ataupun adakah itu buasir. Okay. Sebab kalau dulu kita ingatkan kanser ni hanya di kalangan orang berumur 50 tahun ke atas. Tapi saya pernah jumpa pesakit kanser berumur 12 tahun. Oh, wow. 12 tahun? Yes. Okay. Saya pernah jumpa pesakit yang 20-an, tu biasa. 30-an tu biasa. So jangan kita anggap bila pendarahan semasa buang yang besar, ianya adalah buasir. Pastikan yang dapat ujian pemeriksaan yang betul
untuk pastikan ianya buah C. Bila dah kita tahu ada buah C, okey, tak apa, kita boleh bincang. Tak seperti kita nak operate. Sebab bukan semua buah C itu perlu operate. So, baik datang jumpa doktor, dapatkan konsultasi daripada doktor, Ya, dan saya. juga rawatan boleh khaskan Yes. mengikut tiap-tiap individu, of course. Each patient, Yes. setiap orang seorang individu. Tailor-made. Okey. Okey. Terima kasih kepada Dr. Zailani kerana Sama-sama. sudi meluangkan masa. Saya tahu jadual doktor sangat sibuk. So, sekali lagi daripada pihak kami, terima kasih kerana meluangkan sedikit sebanyak masa untuk berbincang dengan topik saya rasa yang banyak stigma sosial. So, dengan mendengar kepada podcast kita, saya harap pendengar-pendengar mendapat sedikit sebanyak pengetahuan tentang topik kita buah C hari ini. Dan juga kepada mereka yang ingin mendapatkan konsultasi, bolehlah mengikut link kita di bawah ini untuk mendapatkan konsultasi daripada Dr. Pakar Bedah Am dan juga Colorectal Dr. Zailani. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti kami di laman sosial kami di bawah ini. Terima kasih.